Hai guys, ada orang dia cakap boleh tak buat yang kertas macam ni. Pakai congkak gigi, dia ada keluar warna-warni. Macam ni. Orang tu di komen disuruh buat lagi. Boleh? Tak apa, boleh je. Kalau korang nak, korang boleh komen je. Okay? Nanti saya buat, okey? Macam ni. Saya belum conteng-conteng dah lagi. Saya tak conteng-conteng pun lagi ni. Saya ada sediakan congkak gigi lagi ni. Banyak ni. Lepas tu, saya nak kena buat macam ni lah sebab ada orang di komen. Kita kena buat. Tak tahu. Saya nak ambil kertas. Tak tahu. Okay. Kan kertas ni kan kosong. Belum buat apa-apa lagi. Saya nak potong dulu kejap tau. Ya mu'alim. Syukran jazilan ya mu'alim. Okay. Saya dah ada kotak pensel dah. Saya nak ambil pembaris. Sejak bila benda ni jatuh? Sejak korang tengok Saya dah ambil pembaris dah. Oh, benda apa tu yang jatuh? Benda apa pun yang jatuh kan? Okay, benda ni. Okay. Terus saya nak potong. Lekat ke sampah? Saya nak potong sekejap tau. Kejap je. Okay, dah siap. Saya dah potong dah bagi dua. Yes. Saya dah buat dah. Potong jadi dua. Okay. Okay, satu tu saya dah bagi tu sama saya. Okay, so kita nak buat yang ni. Okay. Wah, kenapa makin turun ni kamera? Saya dah ada ni. Okay. Tak tahu saya ambil tu jap. Ni lah barang juga. Dia juga ni. Sorry tau, tadi ada kawan saya call. Okay. So, saya dah ada crayon dia sekali. Okay, jom kita buat. Tapi lanjut di part 2 ya.